sekitar Jalan Raintree Utama Batu Cave terus mempersoalkan aktiviti meratakan tanah di kawasan mereka. Walaupun pihak berkuasa tempatan sudah meletakkan garis larangan, kerja-kerja menggunakan jentera berat masih berlanjutan. Individu yang memaknai video tersebut menyatakan bahawa memang sudah ada kuil di bahagian hadapan dan kini tanah di belakang kuil itu dirata dan dibersihkan. Ini menimbulkan andaian bahawa tujuan utama mungkin untuk pembesaran kuil tersebut. Walaupun ada rasa tidak puas hati di kalangan penduduk kerana kerja diteruskan pada hujung minggu dan hari cuti, pihak berkuasa tempatan didapati telah mengeluarkan surat kelulusan bagi pembinaan tersebut. Ini menyebabkan ramai penduduk berasa mereka tidak dapat berbuat apa-apa lagi memandangkan kelulusan telah diberikan secara rasmi. Sehingga kini penduduk masih menantikan penjelasan lanjut daripada pihak berkuasa untuk meredakan kekeliruan dan keresahan mereka. Okay, Saturday.